Dari YouTuber ke mengarah filem, itulah yang berlaku pada Syahmi Sazli yang hanya bermula dari video Baso Jate Pilih Rupa yang tular pada 2017. Syahmi Sazli atau Muhammad Syahmi bin Sazli lahir pada 23 Mac 1995 di Kelantan. Ialah seorang selebriti internet, pelakon dan pengarah Malaysia yang terkenal. Beliau memulakan kerjaya dengan mencipta video pendek viral di YouTube sekitar 2017. Beliau meraih kejayaan utama sebagai pengarah dan penerbit filem komedi Mael Tote The Movie 2020 yang meraih kutipan pecah banggong. Atas sumbangannya, beliau dianugerahkan ikon pengarah muda oleh Finas pada 2021. Dalam kehidupan peribadinya, Syahmi telah berkahwin dengan Anissa Faizul sejak 2018 dan dikurniakan 2 orang anak. Syahmi Sazli telah membuktikan bahawa bermula dengan kecil mampu memberi impak besar jika konsisten dan sabar. Kongsikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.